Hai korang, hari ni Cik Na ambil Muhammad pergi tadika. Sebab hari ni dah sebulan dia ada sekolah, sebulan lebih dah. Tapi hari ni dia suruh ambil, dia nak Cik Na yang ambil. Jadi Cik Na pun tunaikanlah permintaan dia. Tu dia duduk-duduk dia seorang di luar. Dia nampak, tengok dia malu-malu. Cik Na cakap, ambil beg dulu baru kita balik. Dia pun ambil lah beg dia. Seronok pula dia. Tanya dia, kenapa tak salam? Malu. Sebab Mariam dia sekolah seri dah. Muhammad yang ganti pula sekolah pasti. Sambil jalan ni dia cakap sampai rumah dia nak minum susu. Dia cakap Adam pun tengah makan. Cepatlah. Cakap okey, kejap lagi lah, sabarlah. Jadi dia berbaring lah minum susu. Okey, sekarang dia lepas mandi sudah, dia minta masak Maggi. Jadi masakkanlah dia Maggi. Tengok dia makan dulu. Dia cakap lagi dia nak minum air. Dia ni kalau makan Maggi mesti sediakan air. Tu Mariam, dia sekolah seri dah. Dia ngomel-ngomel lagi. Comelkan dia. Muhammad ni kalau makan lambat. Jadi Cik Na pun kasih cepatlah video dia. Itu pun tak habis lagi. Sini lagi dia ngomel-ngomel. Biasalah kamu budak-budak. Kita tengoklah dia makan sampai habis. Tapi tak habis juga. Walaupun dah kasih cepat video ni tetap tak habis. Sebab dia suka makan. Tapi dia cakap pedas. Sambil makan sambil minum air. Tengok tu. Dia ngomel-ngomel lagi pedas. Okey korang, sampai sini je lah. Bye.